Eh, mana dokumen customer aku? Weh, korang nampak tak dokumen aku? Aku tak nampak pun. Ke kau nak tolong aku cari kan? Weh, aku nak tanya balik elok ni. Kau ada masuk bilik aku tadi? Mana aku tahu dokumen kau? Kau letak kat mana tanya aku pula? Eh, relax lah. Jangan marah. Semua orang aku tanya. Korang buat apa? Bising apa? Bos, Wak ni bos tuduh saya curi dokumen dia. Sedangkan saya tak ambil pun dokumen dia. Sabarlah. Sini panas. Jom, pergi office saya bincang. Dia tak cari sampai-sampai ke? Dah bos, saya dah cari sendiri dan minta bantuan staf lain juga. Saya yakin saya letak dalam almari. Kalau macam tu, you rasa nak cari mana tempat lagi? Boleh ke bos kalau saya minta izin nak cek CCTV? Tak payah seperti CCTV buat apa? Buat apa you panik? Kalau you tak buat? Tak ada apa bos, saya rasa tak perlu kot sampai cek CCTV ni. Macam ni lah. Kalau you ambil, you better mengaku sebelum kita check CCTV. Rezeki yang diambil dengan cara salah, takkan berkat. Kita cari makan sini sama-sama. Kalau kau rasa susah kerja KPI yang bos bagi, kita kongsi idea cari customer. Kita bersaing secara sihat. Aku minta maaf lah, sebenarnya aku dah tak ada idea sangat lah nak cek customer. Aku rasa dengan cara ni je, aku boleh dapatkan customer. Aku silap sebab sikap aku yang malas. Aku pun dah mengaku salah. Aku rasa dengan cara ni kalau aku teruskan, nampak sangat tak berkat. Ingat satu benda, kerana terdesak, hilang pertimbangan. KPI boleh dikejar, integriti jangan hilang.